Saya sekarang berada di tepi Pantai Redang. Di belakang saya adalah sebuah tempat pembuangan sampah haram. Terdapat satu kebakaran yang berlaku di sini. Ada orang bakar sampah basically. So tadi ada bomba sukarela daripada Bagan. Mereka orang kata mereka nak datang sekejap lagi, bawa jentera untuk padamkan api di belakang saya sekarang ini. Ini tempat Maya Kari Maya Kari sudah letak api. Tengok ini pokok semua pun sudah api ni macam. Saya punya kuri dia bukan buang sampah, dia itu laun-laun dia orang ambil. Dia saya cakap ambil pergi satu plastik masuk. Mana tahu dia cakap orang sini buang sampah banyak. Dia bawa sini dah. Saya kena sama 1,000. Belum buang tau. Kereta kostan aja belum buang. Belakang ada orang tengok. Ini kesihatan lagi majlis datang lah. Saya kena saman. Saya suruh bising dia orang tak boleh buang sampah sini. Sini bukan sampah punya tempat lah. Saya cekek. Boleh malam ni boleh. Tak malah buang mesin kan. Warga sini jangan apa enemy. Tak tahu. Assalamualaikum, selamat petang. Saya BVK 2 mengenai kebakaran terbuka pada petang ni. Kita dah dapat berjaya mengawal. Dan untuk orang awam dinasihatkan, sekarang ni cuaca panas. Diharapkan jangan kita sewenang-wenangnya buat pembakaran terbuka lah. Sebab macam-macam risiko
bukan kata tempat yang terbakar tu je, dia akan merebak lagi. Jadi saya nasihatkan itulah kepada orang awam, kalau boleh, kalau nak bakar boleh, tapi dikawal, bukan dibakar ataupun ditinggalkan macam tu je. Okey, tu je lah bagi saya. Terima kasih.